Pernah tak kamu buat video YouTube dengan penuh usaha, tetapi selepas upload, orang tak klik? Kamu mungkin fikir video kamu tak bagus, tetapi sebenarnya masalahnya bukan video. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama aku lagi, Abang Nazir Creator. Okey, di dalam video kali ini aku akan kongsikan kepada kamu satu lagi topik yang perlu kamu ketahui kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber. Okey, baiklah. Yang paling penting sekarang ni, pastikan kamu menonton video aku ni sampai selesai. Okey, jangan lupa belajar menjadi seorang YouTuber satu hari satu langkah. Jom kita teruskan kepada tajukku pada kali ini, iaitu belajar membuat thumbnail. Okey, pernah tak kamu buat video YouTube dengan penuh usaha, tetapi selepas upload orang tak klik? Kamu mungkin fikir video kamu tak bagus, tetapi sebenarnya mungkin masalahnya bukan video kamu. Mungkin orang tidak tertarik untuk klik thumbnail kamu. Okey, kalau kamu baru menjadi YouTuber dan tak tahu bagaimana nak buat thumbnail yang menarik, jangan risau. Sebab dalam video ini aku akan tunjukkan kepada kamu asas untuk membuat thumbnail yang sangat mudah untuk kamu faham walaupun kamu langsung tak pandai design. Okey, baiklah, kita pergi kepada pertama, iaitu apa itu thumbnail. Thumbnail adalah gambar yang kita nampak sebelum kita klik sesuatu video dekat TikTok ni, dekat YouTube ni. Okey, contohnya bila kamu buka YouTube, kamu akan nampak banyak video. Thumbnail ialah gambar yang kita nampak sebelum kita klik sesuatu video dekat YouTube ini. Contohnya, bila kamu buka YouTube, kamu akan nampak banyak video. Okey? Sebelum kamu klik, biasanya kamu akan nampak dua perkara, iaitu tajuk video dan thumbnail. Betul tak? Okey, sebagai analoginya, kamu anggap thumbnail macam poster kecil untuk video kamu. Okey? Kalau posternya menarik dan jelas, orang mungkin akan tertarik untuk melihat. Kalau posternya terlalu berserabut atau kamu tak faham apa yang hendak disampaikan, orang mungkin terus scroll. Begitulah secara ringkasnya thumbnail. Okey, kita teruskan kepada perkara terusnya. Okey, mengapa thumbnail penting? Okey, sekarang ni cuma kamu bayangkan, okey? Kamu buat satu video, okey? Ataupun buat dua video dengan isi yang sama. Okey, video yang pertama mempunyai thumbnail yang jelas dan menarik. Manakala video yang kedua pula mempunyai gambar yang gelap, tulisan yang terlalu kecil dan terlalu banyak benda. Walaupun isi kedua-dua video ini sama, kemungkinan untuk orang tertarik untuk klik boleh berbeza. Okey? Jadi, thumbnail tidak menjamin video kamu akan viral. Tetapi, thumbnail yang baik akan membantu video kamu membuat first impression yang lebih baik. Kamu dengar ni baik dan kamu ingat ni. Thumbnail bukan untuk menipu penonton. Thumbnail adalah untuk menarik perhatian penonton yang memang sesuai dengan video kamu. Ingat tu. Okey, kita pergi ke perkara seterusnya. Okey, ingat asas utama. Okey, ini konsep paling penting. Kesalahan pertama yang biasa dibuat oleh beginner atau pemula ialah mereka memasukkan terlalu banyak benda ke dalam thumbnail. Okey, contoh, mereka buat banyak gambar, mereka buat banyak perkataan, mereka buat banyak warna, mereka buat banyak anak panah dan mereka buat banyak simbol. Okey, jadi sekarang ni kamu jangan cuba menceritakan seluruh video melalui thumbnail. Kamu kena pilih satu perkara utama saja. Contoh tajuk video kamu. Tak tahu nak pilih niche YouTube. Jadi kamu boleh buat thumbnail yang macam ni. Niche apa? Tanda soal. Mudah. Simple, okey? Okey, perkara kedua, jangan letak terlalu banyak teks dekat kamu punya thumbnail.
Sebab thumbnail bukan tempat untuk menulis satu perenggan. Okey? Contoh yang salah. 5 cara paling mudah untuk memilih niche YouTube yang sesuai untuk anda sebagai seorang beginner. Ini terlalu panjang. Okey? Jadi kamu ubah. Lebih baik pilih niche. Nampak? Lebih mudah kan? Lebih mudah untuk dipahami oleh penonton kamu. Okey. Ataupun niche apa? Okey? Biarkan tajuk video memberikan penerangan. Okey, macam tu. Jadi thumbnail pula menarik perhatian dan mencetuskan rasa ingin tahu penonton kamu untuk mereka menonton video kamu sampai selesai. Okey, kita teruskan kepada perkara yang ketiga. Okey, kamu gunakan gambar yang jelas. Okey, untuk membuat sebuah thumbnail, kamu kena menggunakan gambar dalam thumbnail mestilah mudah dilihat walaupun saiznya kecil. Okey. Kalau kamu menggunakan wajah, pastikan wajah kamu jelas. Jangan terlalu jauh. Ekspresi sesuai dengan topik. Lepas tu, pastikan latar belakang tidak terlalu mengganggu. Contoh, untuk video. Tak pandai buat thumbnail. Contoh. Kamu boleh menggunakan ekspresi muka keliru sambil memegang handphone atau menunjukkan thumbnail kosong. Tak perlu berlakon terlalu berlebihan. Yang penting, gambar membantu menyampaikan idea video tersebut. Okey, kita teruskan kepada perkara keempat. Kamu buat thumbnail supaya mudah dibaca. Okey, sekarang ni kamu bayangkan penonton melihat thumbnail kamu hanya beberapa saat. Mereka perlu faham apa yang mereka nampak dengan cepat. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan terhadap thumbnail kamu ialah kamu mesti gunakan tulisan yang mudah dibaca. Yang pertama. Yang kedua, jangan gunakan tulisan terlalu kecil. Lepas tu, jangan terlalu banyak perkataan. Jangan letak banyak perkataan dekat thumbnail kamu. Yang ketiga, yang keempat, pastikan teks jelas daripada latar belakang. Okey? Dan yang kelima, jangan jadikan desain yang terlalu kompleks. Okey? Kalau penonton perlu mengecilkan mata untuk membaca thumbnail kamu, thumbnail itu mungkin terlalu rumit. Jadi, mudahkan penonton kamu untuk membaca thumbnail kamu. Okey? Dengan membuat gambar yang jelas, tulisan jelas. Okey. Jangan terlalu banyak ayat, jangan terlalu banyak gambar, jangan terlalu banyak simbol. Okey. Kita teruskan kepada perkara yang kelima. Okey. Thumbnail dan tajuk mesti bekerjasama. Ini adalah konsep yang sangat penting. Ingat ni, jangan ulang benda yang sama pada thumbnail dan tajuk. Contoh yang kurang menarik. Tajuk, cara pilih niche YouTube. Thumbnail, cara pilih niche YouTube. Jadi kamu tukar menjadi lebih baik. Tajuk, contoh, cara pilih niche YouTube untuk beginner. Thumbnail, niche apa? Nampak? Ada kaitan tetapi berbeza. Okey? Macam tu. Lepas tu, pastikan tajuk kamu itu memberikan kontras. Okey? Thumbnail kamu, pastikan thumbnail kamu dapat menarik perhatian penonton kamu. Okey? Jadi, gabungan kedua-duanya membuat penonton kamu lebih mudah memahami tawaran video kamu itu. Okey? Sekarang kita pergi ke perkara seterusnya, iaitu jangan sesekali kamu menipu penonton kamu dengan thumbnail. Okey. Ini penting untuk kamu membina kepercayaan penonton kamu terhadap kamu. Okey? Jadi, kamu kena ingat, kamu kena ingat pada itu. Okey? Saya tahu kita mahu orang klik, betul tak? Tetapi jangan kamu letakkan sesuatu dalam thumbnail yang langsung tiada dalam video kamu. Contoh, kalau video kamu tentang cara memilih niche, jangan letakkan 100,000 subscriber dalam 7 hari. Itu memang tidak berkaitan langsung. Okey? Kalau video kamu langsung tidak membincangkan perkara itu. Nampak? Okey, klik mungkin boleh datang daripada thumbnail yang menipu, tetapi kepercayaan penonton boleh hilang. Okey, ingat tu. Yang paling penting sekarang kita nak mendapat kepercayaan penonton. Okey? Jadi, matlamat kita bukan hanya untuk mendapatkan satu klik, tetapi kita mahu penonton klik, menonton dan akhirnya mereka percaya kepada channel kita, iaitu channel kamu. Okey, jelas? Okey, sekarang kita pergi ke perkara yang seterusnya. Okey, aku nak kongsi kepada kamu satu cara mudah untuk membuat thumbnail. Okey. Sekarang ni bagaimana nak buat thumbnail kalau kamu tak pandai design?
Okey, kamu boleh menggunakan mana-mana aplikasi design yang kamu selesa. Langkahnya, yang pertama, kamu pilih satu gambar utama, contohnya wajah kamu. Okey, contohnya. Lepas tu yang kedua, kamu pilih satu mesej pendek. Contoh, tak tahu niche. Okey, macam tu. Yang ketiga, kamu buang benda yang tidak diperlukan. Jangan penuhkan ruang. Okey? Yang keempat, kamu kena pastikan tulisan boleh dibaca. Okey? Lihat thumbnail pada skrin kecil. Macam tu. Okey, kalau kamu rasa dapat membaca tulisan tu dengan jelas, dengan mudah, itu menunjukkan thumbnail kamu jelas. Okey, macam tu. Okey. Lepas tu yang kelima, kamu kena semak bersama tajuk. Okey? Kamu tanya, adakah tajuk dan thumbnail saling melengkapi? Okey, macam tu. Lepas tu, sebagai permulaan, kamu jangan mengejar desain yang terlalu canggih. Okey? Yang paling penting sekarang, kamu kena fokus kepada kejelasan, mudah dan menarik. Itu penting. Okey, sekarang kita ke perkara yang seterusnya. Checklist thumbnail. Okey. Sebelum upload, kamu tanya beberapa soalan ni. Okey. Boleh? Jadi, yang pertama kamu tanya, boleh faham dalam beberapa saat thumbnail itu? Adakah penonton kamu boleh memahami thumbnail kamu itu dalam beberapa saat? Lepas tu soalan kedua, ada satu idea utama. Pastikan dalam thumbnail kamu ada satu idea utama. Yang ketiga, pastikan tulisan tidak terlalu banyak. Okey? Macam tu. Lepas tu, adakah gambar jelas? Yang kelima, tajuk dan thumbnail pasti saling melengkapi. Okey? Dan yang keenam, kamu tidak menipu penonton. Yang ketujuh, masih jelas apabila dilihat dalam saiz kecil. Kalau kebanyakannya ya, kamu sudah mempunyai asas thumbnail yang baik. Okey? Okey. Sebagai penutupnya, jadi kalau sebelum ini kamu fikir kamu tak boleh buat thumbnail sebab kamu bukan designer, saya harap selepas video ini kamu sudah tahu bahawa kamu tidak perlu menjadi seorang designer yang profesional untuk bermula. Kamu cuma perlu faham beberapa perkara asas, jelas, mudah, satu idea utama, gambar yang sesuai dan tajuk yang bekerjasama dengan thumbnail. Okey? Okey. Sekarang saya nak cabar kamu ambil salah satu video yang sudah kamu buat dan cuba reka semula thumbnail menggunakan prinsip yang kita belajar hari ini. Okay. Kalau kamu sekarang sedang membina channel YouTube dari kosong, tekan subscribe kerana kita akan terus belajar satu masalah demi satu masalah. Okay? Dan dalam video seterusnya, aku akan bincangkan satu lagi masalah yang sangat biasa berlaku kepada YouTuber baru. Okay? Macam mana? Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu kamu menjadi seorang YouTuber, jangan lupa kamu subscribe, kamu share, okay? Kalau kamu ada soalan, ada cadangan, kamu tulis dalam komen. Jangan lupa, okay? Belajar jadi YouTuber satu hari satu langkah. Okay? Kalau kamu nak ketahui info yang lebih lanjut lagi, jangan lupa tunggu aku di video aku yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.